Sebenarnya kita pergi yang kira. Dia tak bagi raja. Dia bagi raja, dia suruh kira apakah skala. Macam nak kira skala. Okey, sebelum kita pergi yang kira-kira tu, kita kena tahu dulu. Macam mana formula-formula yang ada. Boleh? Okey, yang pertama. Panjang berskala. Panjang B tu panjang berskala sama dengan 1/n darab dengan panjang sebenar. Okey, itu satu. Yang kedua, panjang sebenar sama dengan n kali panjang berskala. N tu kan bila nisbah 1 nisbah n. N tu lah. Kalau ini 300, maknanya 300 kali panjang berskala tu. Ni panjang sebenar. Dan yang ketiga, yang 1/n ni apa? Skala. Skala iaitu 1/n sama dengan apa per apa? Panjang berskala per dengan panjang sebenar. Boleh? Ni tiga benda ni. Tiga benda ni kena tahu. Okey, kedua-dua unit mesti sama. Kalau panjang berskala ni sentimeter, panjang sebenar pun mesti sentimeter. Panjang dia mesti sama. Okey, kita tengok soalan. Sebuah peta dilukis mengikut skala 1/40,000. Jarak di antara dua bandar J dan K ialah 5 cm. 5 cm tu apa bendanya? 5 cm. Panjang sebenar ke panjang berskala? Jarak di antara bandar 5 cm. Kamu tengok kamu punya pembaris. 5 cm. Jarak bandar antara A dengan B 5 cm je. Itu sebenar ke skala? Skala lah. Dah ada pendek itu je. Takkan betul-betul pendek itu. Kan? Panjang berskala berapa? 5 cm. Cari panjang sebenarnya. Boleh? Nak guna formula yang mana? Panjang sebenar sama dengan n kali panjang berskala. Okey. Panjang sebenar sama dengan apa dia? N kali panjang berskala. Ya. Sama dengan n kali panjang berskala. Berapa? Arif, yang kamu buat kerja tu apa? Tengoklah ni dulu. Yang itu dah tahu, ini belum tahu lagi. N dia berapa? Tengok. Saya dah tulis 40,000. 1, 2, 3 kali panjang berskala dia berapa? 5. Jadi berapa?
Berapa? 200,000. 5 ni 5 apa? cm. Jadi 200,000. Ada tak orang kira jarak di antara sini ke Pekan Teluk Intan tu dalam sentimeter? Tak ada. Tak ada kan? Dikira dalam jarak kilometer. Macam nak tukar dia kepada kilometer? Ayah, macam mana cikgu? Ayah, ini kan ada sentimeter. Okey, sentimeter start daripada sini. 1, 2, 3. 1, 2. So 2. Oh, tak nampak. Bagi tahu kalau tak nampak. Start daripada sentimeter. Okey, masukkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 2. Mana titik kilometer? Sini. Jadi ini semua tak pakai. Jadi 2 kilometer. Di tepi pantai yang indah. Senang. Saya buat senang lah. Kau mau buat? Boleh? Dan ini kamu kena buat sendiri nanti. Saya tunjuk je contoh je ni. Okey, kita tengok. Dalam raja di bawah, S ialah lukisan berskala bagi R. S adalah lukisan berskala bagi R. Mana ni? Ini skala. Ini skala. Ini sebenar-benarnya. Apakah skala yang digunakan? Skala sama dengan panjang apa? Atas apa? Panjang berskala per panjang sebenar. Dengan syarat kedua-dua mesti unit yang sama. Okey, kita tengok. Panjang berskala berapa? 3 sentimeter. Panjang skala sebenar 9 apa? 9 meter berapa sentimeter? 900 cm. Baru boleh masukkan dalam formula ini. Panjang benar adalah, panjang berskala adalah 3 cm per 900 cm. Berapa? 3 kali 1, 3 kali 3 ratus. Betul? Cikgu, macam mana cikgu buat cikgu? Cikgu, saya pening lah cikgu tak tahu. Alah. Kalau tak tahu ni saya tunjuk. Ni silau. 3 per 900. Berapa? 300. 1 per 300. Ada juga yang tak tahu. 1 per 300. Ini dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk skala, skalanya adalah 1 nisbah 300. Dah. Jika garis lurus sepanjang 200 cm pada lukisan berskala mewakili sebatang jalan raya sepanjang 5 km, cari skala yang digunakan. Ni pun sama juga. Skala, dia tanya sekali skala. Ya. Sekali skala. Skala. Okey, kita kira dulu. Skala sama dengan panjang berskala per panjang sebenar. Sebenar-benar cinta. Macam tajuk cerita je kan. Suka kau mah buat itu. Okey, tulis. Panjang berskala sama dengan mana satu? 20. Apa? Sentimeter. Panjang sebenar 5 km. 5 km berapa sentimeter?
5,000. Oh, main teka je ke kira? Berapa? 500. 5 juta. Ada yang kena pang sorang-sorang. Ada kad tu gunalah. Berapa? 5 apa? 5 kilometer, betul? Ni titik kilometer, ni 5. Dia nak dalam sentimeter. Mana titik sentimeter? 1, 2, 3, 4, 5. 500 sentimeter, 500,000 sentimeter lah. Dah bagi ni pun tak nak guna. Letak tu, nampak? Titik sentimeter kat situ. Letak je lah 0,000 tu. Okey, jadi sama dengan panjang berskala adalah 20 perkan dengan 500,000. Berapa? Tekan. Tak reti tekan. Berapa? 1 nisbah 1 per ya 25,000 ke 2,500? Seorang 25,000, seorang 25 pula. Seorang 2,500. Kau membaca pun tak tahu dah. 20 bukan kali, per 500,000. 1, 2, 3. 1 per 25,000. Bukan 2,500. Berapa? 20 sama dengan 1 nisbah 25,000. Okey, yang terakhir. Raja di bawah menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Pada lukisan berskala, panjang PS ialah 6 cm. PS 6. Iaitu 30. Maknanya panjang sebenar adalah 30. Panjang berskala adalah 6. Berapakah panjang dalam sentimeter bagi QR? QR bagi lukisan itu. First kali cari dia punya skala dulu. Skala. Skala sama dengan panjang skala per, betul, panjang sebenar per panjang. Panjang berskala per panjang sebenar. Berapa panjang berskala? 6 per 30. Berapa? 6 kali 1, 6 kali 5. Jadi 1 nisbah 5. 5 ni adalah N. Betul? Betul? Okey. Soalan dia, berapa panjang? Yang ini adalah panjang 75 tu panjang sebenar. Bagus Arif. Soalan dia, dia nak cari apa panjang berskala lah. Ni panjang sebenar, kan? Jadi dia nak cari panjang berskala lah. Panjang berskala sama dengan apa per apa? Skala. Salin tak tadi? Kenapa tak salin? Panjang berskala? Nah, 1 per N kali panjang sebenar. So 1 per 5 kali panjang sebenarnya 75. Berapa? 5 kali 1, 5 kali 15. So berapa? 15 cm. Ini salin ini.
Itu yang buat tak tahu tu sebab tak salin. Boleh?